InsyaAllah. Dan juga kita harap keputusan yang baik di AFC Champions League, ACL nanti. Adakah tuanku akan boleh memikirkan satu ketika when you will be bored of football? Dah menang segala-galanya dan ramai yang sebenarnya penyokong Johor, bangsa Johor risau sebab dia risau satu hari nanti tuanku TMJ akan bangun pagi dan dia akan bosan dengan bola sepak and leave football. I do not know, but maybe that time will come. I mean, there will always be an ending to a story, right? Ataupun a destination in the journey. I mean, I cannot be in football forever. Memang saya ada the passion in terms of football. Saya ada the passion, saya ada semangat dan juga minat dalam sukan tersebut. But there will be one day that I might say, it's enough, because to be honest, sebenarnya tekanan dalam segi kewangan sangat-sangat berat dalam bola sepak, especially in this region, dalam negara kita ni. Contoh, Kedah, 3 months no salary. Sabah tak bayar gaji. Kelantan tak bayar gaji. Sarawak tak bayar gaji. So, memang bukan mudah untuk jaga a club bola sepak, because you put in a lot of money but benefit dia sikit aja. Dalam segi tiket, merchandise, and also sponsorship.